Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam cikgu. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kitaran air. Kitaran air cikgu. Ya. Okey, jadi tapi cikgu nak kamu semua ni belajar dengan cara yang paling kamu selesa, boleh? Boleh. Okey. Jadi Farid, kamu terangkan secara lisan tentang kitaran air. Liza pula kamu buat peta konsep. Farah, kamu lukis saja, boleh? Boleh. Oh, maksudnya cara kami faham tu berbeza-beza cikgu. Ya. Sebuah otak ni adalah unik. Jadi hari ni cikgu nak ajar kamu tentang kata nama am dan juga kata nama khas. Wow. Okey, kata nama am merujuk kepada kata yang bersifat umum. Manakala kata nama khas merujuk kepada perkara yang khusus. Okey, setakat ini boleh? Contohnya? Contohnya, apa nama kamu? Farid. Farid tu merujuk kepada kata nama khas. Sebab apa? Sebab dia merujuk kepada nama seseorang individu tersebut. Okey. Lagi? Kalau guru kata nama apa pula cikgu? Okey, kalau guru merujuk kepada kata nama sebab dia bersifat umum. Okey? Jadi setakat ini cikgu rasa kamu semua boleh faham. Sekarang cikgu akan teruskan bagi soalan. Okey, kamu semua tengok dulu soalan. Okey. Dan jawab dengan sebaik. Oh, senang jadi cikgu. Cikgu tak faham lah cikgu. Tak apa, nanti kamu jawab dulu, cuba dan ambil masa. Okey? Okey, hai assalamualaikum murid-murid. Jadi ingat tak topik apa yang kita belajar sebelum ni? Ingat cikgu. Kita belajar tentang Proses fotosintesis. Okey, jadi hari ini cikgu nak masuk tajuk baru tentang tenaga solar. Siapa pernah nampak tenaga solar? Saya? Dekat mana? Rumah pakcik saya ada cikgu. Dekat rumah pakcik. Okey, jadi pengetahuan yang sedia ada tu kamu boleh gunakan untuk pembelajaran kita hari ini. Boleh? Boleh. Okey murid-murid, jadi hari ini cikgu nak ajar kamu tentang perbezaan antara otak kanan dan juga otak kiri. Siapa tahu apa beza dia? Tak tahu. Tak tahu. Okey, jadi otak kanan ini lebih berfungsi kepada otak bahasa, okey, sastra macam tu. Tapi kalau otak kiri pula untuk kemahiran dari segi sains dan juga matematik. Siapa perasan dulu dia kurang faham matematik tapi lama-lama nampak mudah untuk nak faham sesuatu pelajaran itu. Saya cikgu, dulu saya dah faham matematik tapi sekarang saya mula faham. Itulah tandanya otak kamu mula berkembang dan juga mula mengalami perbezaan. Yang boleh-boleh tengok depan. Tengok cikgu dulu. Okey. Kita buat tepuk tangan dulu lah. Semua ikut cikgu. Semua tepuk sekali, 2 kali, 3 kali, sekali. Okey. Tengok cikgu. Kata nama am dengan kata nama khas. Kata nama am, kata yang bersifat umum. Kata nama khas pula, kata yang bersifat khusus. Okey, semua faham? Faham cikgu. Sebab itulah kita kena beri perhatian. Sebab otak kita akan lebih mudah ingat apabila kita memberi perhatian. Okey, semua faham? Faham cikgu. Baik. Cikgu, saya mengantuklah hari ini. Ngantuk? Tidur yang cukup itu penting Basira. Barulah ilmu tu mudah untuk dihadam. Okey, macam ni lah. Untuk hilangkan ngantuk, cikgu bagi kerja kumpulan. Kamu cuba jawab dulu soalan ini. Okey, cuba sama-sama bincang dan beri jawapan. Nampak ni lah kan? Cikgu, ya, saya rasa kan aktiviti berkumpulan ni buat saya jadi mudah faham lah cikgu. Sebab itulah cikgu bagi kamu kerja berkumpulan. Supaya apa yang korang itu ditambah oleh kawan yang lain. Semua murid boleh belajar, cuma cara dan masa mereka yang berbeza.